Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tak semangat ni? Sekali lagi, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Najah. Okey, apa khabar? Semua dah makan ke? Alhamdulillah. Kenal tak? Dah. Ya, Alhamdulillah. Okey. Kita baca doa dulu sama-sama. Keadaan tangan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jadi kita akan belajar tajuk baru. Awak nak belajar tajuk baru tak? Nak. Awak tahu tak sekarang waktu subjek apa? Pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Kita akan belajar tentang pendidikan Islam. Tajuk dia hari ini ibadat wudu sempurna. Awak dengar tak bunyi apa tu? Azan. Bunyi apa? Sekali lagi tadi. Bunyi azan. Siapa tahu kalau bunyi azan kita kena buat apa? Sembahyang. Ini sembahyang pandai Wani. Tahu tak Fifah kena buat apa? Ambil wudu. Kena ambil wudu. Sebelum kita solat, kita kena ambil wudu. Jadi, macam Ustazah dah bagi tahu tadi, kita akan belajar tajuk wudu sempurna. Okey? Okey. Kita akan tengok. Jom ambil uduk. Faris dah ambil wuduk kat rumah tadi. Oh, okey. Kamu kentut ya? Ish, Indra ni kan dah kena ambil wuduk balik. Maaf ya, aku bercanda doang. Tak apa Faris, ambil uduk tu kan bagus. Dapat pahala. Iya, benar. Uduk itu menyucikan diri. Sebelum solat perlu bersihkan diri. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okey, daripada video Omar Hana tadi, kita dapat tengok yang Omar dengan kawan-kawan dia, lepas dia dengar azan, dia orang terus nak pergi sembahyang kan. Pergi masuk masjid dan nak pergi ambil wudu. Tapi kawan dia kata dia dah ada wudu. Tiba-tiba terkentut sebab ada kawan dia kacau dia. Lepas tu dia kata apa? Alah, dah terbatal dah wudu dia. Lepas tu, Omar ajaklah pergi ambil sekali lagi. Sebab apa? Nanti dapat pahala. Bukan penat pun kan? Okey. Okey. Sekarang kita akan tengok apa tujuan wudu. Kenapa kita kena berwudu? Kat sini Ustazah akan terangkan dua bahagian, iaitu yang wajib dan yang sunat. Okey. Ustazah akan pakai boneka hari ini. Ustazah, hari Ustazah ada patung-patung. Siapa boleh tahu ni patung apa ni? Gambar apa ni? Rabbit. Gambar rabbit. Banyak. Ada berapa ekor ni? Dua. Lagi satu. Ada berapa sekarang? Tiga. Okey. Yang tiga ni Ustazah akan terangkan tentang wajib berwudu. Perkara apa yang kita perlu wajib untuk berwudu? Okey. Ada tiga perkara, iaitu yang pertama tawaf. Siapa tahu
tengok ada berapa ekor pula. Musang ada 2. Seterusnya 3. Ada lagi. Yang terakhir 5. Ada 5. 5 sunat berwudu. Maksudnya kat sini perkara yang ni hanya sunat saja kita ambil wudu. Okey, kalau tak ambil pun tak apa. Okey, jom kita tengok sama-sama. Yang pertama, masuk masjid. Cuba sebut. Masuk masjid. Yang kedua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni apa? Belajar. Belajar. Sekarang ni kita duk tengah buat apa ni? Belajar. Belajar menuntut ilmu. Jadi kalau kita ambil wudu, dapat apa? Pahala. Pahala sunat. Okey? Jadi kalau kita tak ambil wudu pun tak apa. Masih dapat ilmu. Kan? Okey, yang seterusnya. Sebelum tidur. Sebelum tidur. Sebelum tidur malam-malam tu, ambil wudu dapat Pahala. Tak sia-sia awak dapat pahala kan? Yang terakhir, mengawal kemarahan. Siapa marah lepas ni, kena dah wudu. Dapat pahala. Ustazah nak marah. Saya tak marah sekarang. Saya nak ajar awak. Nanti kalau lepas ni awak boleh lah tegur Ustazah. Kalau saya marah, Ustazah pergi ambil wudu. Macam tu. Sama-sama kita pergi ambil wudu satu kelas. Okey? Okey, sekali lagi kita sebut. Ada berapa sunat wudu? 5. Yang pertama, Hafifah. Nampak tak apa yang pertama? Masuk masjid. Masuk masjid. Yang kedua, Baca Al-Quran. baca Al-Quran. Yang ketiga, Menuntut ilmu. menuntut ilmu. Yang keempat, sebelum tidur. Dan yang terakhir, mengawal kemarahan. Ada 5. Ini adalah untuk sunat berwudu. Yang tadi siapa ingat? Ingat. Apa dia kita belajar tadi? Wajib wudu dengan sunat berwudu. Yang wajib ada berapa tadi? 3. Pandai. Yang sunat ada 5. Pandai. Okey. Sekarang kita akan tengok pula apa maksud wudu. Siapa tahu apa maksud wudu? Tahu. Tak tahu. Macam mana awak ambil wudu? Awak ambil guna apa? Air. Ambil guna air kan? Air apa yang awak ambil? Air mutlak. Air mutlak. Air baik. Air baik. Air baik itu maksud dengan air mutlak. Kita tengok apa maksud wudu. Okey. Cuba kita baca ramai-ramai. Wudu ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu. Beserta dengan niat. Niatnya apa? Yang usuli tu kan. Niat tu selalu kita sebut dekat mana? Kita sebut kat mulut tapi dalam hati. Dalam hati pun boleh. Okey? Tengok sekali lagi. Wudu ialah perbuatan meratakan air. Macam mana kita nak meratakan air? Air satu. Itu betul ke meratakan? Meratakan air tu macam mana? Contoh, bayangkan ni paip kan. Awak lalukan air dah lalu atas kulit ni dah jadi rata. Dah meratakan air. Kalau kita guna tanah, boleh tak? Kalau guna tanah ke debu ke itu panggil apa? Tayamum. Pandai boleh. Kalau guna air ni maksudnya dia apa? Wudu. Okey, meratakan air ada anggota tertentu. Siapa tahu apa anggota wudu? Muka lagi tangan. Pandai tangan tu semua dah ke? Sampai situ. Pandai Nuri tangan sampai situ. Nanti kita tengok pula tahu apa anggota tertentu. Tapi bukan semua badan. Kalau awak pergi mandi bawah hujan macam tu, awak kata dah berwudu. Betul tak? Nanti kita tengok tahu apa anggota wudu, macam mana wudu. Okey? Beserta dengan niat. Maksudnya kalau kita ratakan air je tak niat, boleh ke? Jadi ke? Boleh. Tak boleh. Kena ada niat. Maksudnya kita dah ada cakap bahasa Melayu pun cukup. Aku nak ambil wudu sebab nak solat. Dah jadi niat. Okey? Contoh dari kita nak sembahyang asar kan? Kita kata aku nak ambil wudu ni nak sembahyang asar. Dah jadi dah. Dah boleh dapat pahala untuk berwudu. Okey? Semua faham ke? Juga nak tanya sekali lagi
Jom kita main kuis berkaitan dengan tajuk yang kita belajar tadi. Okey, jom mulakan. Okey, wuduk ialah perbuatan meratakan apa pada anggota tertentu berserta dengannya. Apa tadi Ustazah ajar? Ya, air. Wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu berserta dengan apa? Niat, pandai. Seterusnya, tandakan tujuan wajib berwuduk dengan betul. Yang mana satu wajib berwuduk? Yes, good job. Solat. Seterusnya, tandakan tujuan wajib berwuduk juga. Yang mana satu tadi? Betul. Tawaf. Seterusnya, tujuan sunat berwuduk. Sunat pula. Yang mana satu yang sunat berwuduk? Betul, sebelum tidur. Yang terakhir, tandakan tujuan sunat berwuduk dengan betul juga. Yang mana satu? Pegang Al-Quran ke baca Al-Quran? Iya, membaca bukan pegang Al-Quran. Okey, good job. Sekarang kita nak nyanyi pula. Nak nyanyi tak sama-sama? Okey, sekarang kita dengar dulu lagu ni betul-betul. Macam mana dia nyanyi? Kau Ustazah nak nyanyi hari ni, okey? Okey. Assalamualaikum. Mari kita nyanyi lagu cara-cara mengambil wuduk. 1, 2, 3. Bersucilah dan bismillah, basuh tangan kumur-kumur, masuk air dalam hidung, niat dan basuh muka, basuh tangan hingga siku, sapu kepala, basuh telinga, hati-hati basuh kaki hingga ke kuku lagi. Masa wuduk mesti tertib, jangan lambat, jangan tinggal. Habis wuduk baca doa, moga Allah terima, insya-Allah. Okey. Sedap tak lagu tadi? Sedap. Kita nyanyi sama-sama pula nak tak? Nak. Okey, nyanyi sama-sama. Assalamualaikum. Mari kita menyanyi lagu cara-cara mengambil wuduk. 1, 2, 3. Bersucilah dan bismillah, basuh tangan kumur-kumur, masuk air dalam hidung, niat dan basuh muka, basuh tangan hingga siku, sapu kepala, basuh telinga, hati-hati basuh kaki hingga ke kuku lagi. Masa wuduk mesti tertib, jangan lambat, jangan tinggal. Habis wuduk baca doa, moga Allah terima, insya-Allah. Nyanyi sekali lagi tak? Nak. Sekali lagi tak bagi kita ingat lagu ni, boleh? Boleh. Assalamualaikum. Mari kita menyanyi lagu cara-cara mengambil wuduk. 1, 2, 3. Bersucilah dan bismillah, basuh tangan kumur-kumur, masuk air dalam hidung, niat dan basuh muka, basuh tangan hingga siku, sapu kepala, basuh telinga, hati-hati basuh kaki hingga ke kuku lagi. Masa wuduk mesti tertib, jangan lambat, jangan tinggal. Habis wuduk baca doa, moga Allah terima, insya-Allah. Tepuk tangan. Bagus, pandai nyanyi. Okey, agak-agak lagu tadi pasal apa tadi? Kau Zah cakap pasal apa? Wuduk. Ambil wuduk.
Sahaja Ni adalah hati macam sahaja aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Kalau bahasa Arab ni kita sebut macam ni. Sebut sama-sama. Nawaitu Raf'al hadasi Asghari Lillahi Ta'ala. Ni adalah hati. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Okey, pandai. Lepas tu pendek lagi. Oh, panjang sangat. Kalau awak macam mana? Awak niat macam mana? Pandai. Sahaja aku kerana Allah Ta'ala. Itu pun boleh juga. Sebab tu niat juga. Yang mana kita pandai, yang mana senang. Boleh? Okey, lepas seterusnya nombor 7 kita buat apa? Basuh muka. Macam basuh muka semua buat. Macam basuh muka, ambil air. Jangan macam tu Najat, ambil air sikit-sikit. Kita basuh muka kat sini. Gosok muka. Jangan kuat-kuat. Kita letak perlahan-lahan je macam tu. Dekat muka. Ni. Dari atas sampai bawah ni. Muka awak mana? Mana muka awak? Cuba tunjuk. Mana muka? Ni satu muka. Tak boleh tau, pakai bedak. Kalau ambil wuduk, kena satu muka. Okey? Seterusnya nombor 8 buat apa? 3. Kalau ambil wuduk, kita kena basuh 3 kali. Sebab itu sunat wuduk. Tapi kalau awak lupa 3 kali tak apa. Wuduk awak sah. Tak sekali boleh. Tapi nak pahala tak? Lebih jangan, tak boleh. Dia 3 kali saja. Batal. Tapi nak pahala tak? Kalau nak pahala kena 3 kali saja. Okey? Satu kali boleh tak? Tapi pahala sikit lah. Kalau nak banyak kena 3 kali. Sekarang nombor 8 buat apa? Dia buat apa? Basuh tangan hingga ke siku. Berapa kali? 3 kali. Kita kena bulat tangan mana? Tangan kanan 3 kali. Lepas tu baru tangan kiri 3 kali. Okey? Seterusnya nombor 9. Nombor 9 basuh kepala. Basuh kepala. Mana kepala awak? Cuba tunjuk. Buka atas kepala ni. Basuh dekat sini, dekat rambut depan ni. Mana rambut saya? Macam ni. Tak nampak rambut. Pakai tudung. Nanti kalau ambil wuduk pakai tudung ke? Nanti tak nampaklah rambut awak. Basuh ke kepala. Macam mana kalau dia botak? Siapa pandai? Boleh basuh tak? Dia tak ada kepala lagi. Pandai dia. Rambut juga dia. Pandai. Jadi kepala tak? Ada. Basuh ke kepala dia. Sebab tu cakap basuh kepala, bukan basuh rambut. Ada tak orang tak ada rambut? Ada. Pandai. Seterusnya nombor 10 basuh Telinga. Mana telinga awak cuba tunjuk. Telinga ada berapa? 2. Kena basuh dua-dua telinga awak. Basuh serentak. Basuh satu-satu ke? Tak, basuh serentak. Kena masuk bawa air masuk dalam. Janganlah. Nanti awak masuk hospital macam tu. Air tu, telinga awak ada tepi-tepi telinga ni tak? Ada. Masuk air, basuh dekat tepi-tepi ni. Jangan masuk dalam ni. Nanti kena masuk hospital. Masuk hospital ni kan? Tak nak, jangan. Bahaya tau. Okey, seterusnya nombor 11 basuh Kaki. basuh kaki. Mana kaki awak? Pandai. Kaki mana dia bertunjuk? Kanan. Pandai. Kaki kanan berapa kali? 3. Basuh kaki Kiri. berapa kali? 3 kali. Pandai. Kaki kiri tak boleh ke tak? Kaki kiri dulu. Nak pahala ke tak? Nak. Kalau nak pahala kita kena mula belah mana? Kanan. Asal cakap kena mula belah Kanan. apa-apa pun Kanan. kanan. Awak makan tangan? Kanan. Pandai. Okay, seterusnya nombor 12 tertib. Tertib ni macam mana dalam video tu cakap? Ikut step. Jangan langgar. Jangan tinggal, jangan langgar. Kena ikut number ni tadi. Okey? Okey. Macam mana? Cuba nyanyi tadi macam mana? Ingat tak nyanyi tadi?
Bangun aja, nanti kita ulang lagi tau. Okey, air sekali baca doa. Ini doa selepas kita dah ambil wudu, ada doa dia. Doa dia panjang tak? Panjang. Tak apa, awak baca je, tak payah ingat pun. Nanti awak dah besar sikit, hafal tau. Sebab kalau hafal dapat apa? Pahala. Dapat pahala. Okey. Okey, kita baca sama-sama. Boleh? Boleh. Ikut Ustazah. Asyhadu alla Asyhadu an la ilaha illallah ilaha illallah wahdahu la syarikalah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dah dapat pahala. Pahala banyak tak? Banyak dah pahala kita. Alhamdulillah, banyak. Lepas tu boleh ambil wudu dengan betul tak? Boleh. Berapa kali kena ambil wudu? 3 kali. Kena mula belah kanan. Main tangan kanan kat tangan. Pandai sini. Okay, seterusnya kita nak tengok. Kita nak buat kuis, nak tak? Apa yang kita belajar hari ni? Okey, sekarang kita main kuis sama-sama, nak tak? Kita ulang balik apa kita belajar hari ni. Kita jawab sama-sama boleh? Boleh. Okey, 1, 2, 3. Tengok kuis. Soalan pertama ni tengok buat apa tu? Basuh? Bawah sekali ke atas? Bawah. Betul. Seterusnya, soalan dia tanya apa? Yang mana gambar basuh tangan sampai sini? Mana basuh sampai sini? Bawah sekali. Bawah sekali yang mana? Orange. Orange ni? Ya. Okey. Betul tak? Oh, betul. Lagi? Dia tengok buat apa tu? Basuh rambut. Basuh rambut. Basuh kepala. Kepala mana satu? Ni. Basuh orange. Sapu basuh. Atas kanan. Cuba. Basuh dah cakap satu kepala ke? Sebahagian je. Ni dia tengok buat apa? Basuh kaki. Kaki. Mana satu atas ni? Lagi orange. Sampai betis ke betis mana? Betis banyak. Ada Sampai betis dua. Ni orange ni kan? Orange. Oh, betul. Pandai. Okey lagi ha. Macam mana ni yang berwudu tadi? Nama itu Rof'an. Yang tadi kita belajar Rof'an hadasi. Warna mana ni? biru. Okey, betul semua. Habis dah? Habis dah. Sikitnya. Nanti kita main lagi lah nak. Okey. Okey, pandai semua. Okey dah. Hari ni kita belajar banyak tak? Ingat tak semua? Ingat sikit pun boleh. Hari ni kita belajar 2 benda. Tadi awak belajar wajib dengan sunat. Lepas tu kita belajar ambil wudu. Ingat tak lagi tadi sunat ada berapa? 5. Ada berapa? 5.
Wajib ada berapa? 3. Bagus. Tadi kita cara ambil wuduk, ingat tak lagu tu macam mana? Ingat sikit-sikit. Bersucilah. Benar. Assalamualaikum. Mari kita menyanyi lagu Cara-cara Mengambil Wuduk. Buat tak? 2, 3. Bersucilah dan bismillah, basuh tangan kumur-kumur, masuk air dalam hidung, niat dan basuh muka, basuh tangan hingga siku, sapu kepala, basuh telinga, hati-hati basuh kaki hingga ke buku lali. Masa wuduk mesti tertib, jangan langkah, jangan tinggal. Habis wuduk baca doa, moga Allah terima, insya-Allah. 1, 2, 3. Bersucilah dan bismillah, basuh tangan kumur-kumur, masuk air dalam hidung, niat dan basuh muka, basuh tangan hingga siku, sapu kepala, basuh telinga, hati-hati basuh kaki hingga ke buku lali. Masa wuduk mesti tertib, jangan langkah, jangan tinggal. Habis wuduk baca doa,